Sekali dengan rok-rok punya balik kena hai bola pun kita betul natang penyuk ni pokok betul. Okay geng, aku dah sampai rumah. Ini adalah satu slot tambahan dalam video aku, disebabkan video kali ni strike tu tak open nak kemas sangat lah, tak open nak ada yang gorgon kan. So ini adalah slot extra untuk video episode aku, iaitu apa yang aku buat bila aku balik daripada mancing, especially mancing laut lah. Mancing laut, bila kita mancing laut ni, kita mancing tempat yang air masin kan. Air masin ni, so dia orang kata apa, mudah kalau kita biar macam tu saja, kita punya alat mancing kita boleh mudah ni lah, mudah rosak apa semua, bergaram bagaian. So ini adalah solusi kalau aku balik mancing lah. Cara aku tak tahulah kena tak kena tu nanti lah, janji aku balik ni aku nak basuh barang mancing aku takkan biar. So aku tak akan biarkan barang mancing aku ni disaluti garam air laut. So ni apa yang aku akan buat ialah, mula-mula aku akan basuh dulu sabun. Aku akan light lah, bila aku tak nak nak basuh bila detail sangat. Aku cuma asalkan ada sunlight untuk kita hilangkan kesan-kesan garam air laut. Yang ni tadi apa? Kau nampak rambut yang aku pakai tadi tu. Dan ni kita boleh pakai banyak kali. Ini kita nak jaga mata kain dia supaya tak karat lah. So rambut yang aku pakai tadi aku akan rendam dalam bancuhan air sabun, sebab next time boleh pakai lagi. Kita tak mau dia punya mata kain ni berkarat apa semua bila dia duduk dalam air sabun macam tu kan. Tu first step apa yang aku buat lah kalau balik mancing. Timba-timba yang aku dah pakai aku guna untuk bancuh semula sabun. Sabun ni untuk aku gunakan untuk aku bilas mesin kaki dan jaga aku. Okey, mula sekali kita nak guna barang mancing ni, kita kena ketatkan segala mesin yang kita pakai. Sebab kita kena ketatkan spool. Kita tak mau bagi air masuk dalam spool lah, ketatkan spool. Semua mesin kita ketatkan spool yang mana yang kita pakai. Kita buat turun kita pakai, kita ketatkan spool. Kita tak mau bagi air masuk. Kita ketatkan spool. Ada lagi 10 kaki ketat spool. Kolam pun kita basuh ni. Kolam pun kita basuh. Dah bubuh air laut kan. Kita lama.
Itu semua mesin mancing kita yang aku pakai ni, kita dah setapkan full, jadi kita siram dengan air baik. Siram kali saja sekali dengan rok-rok semua. Habis siram, kita ambil satu-satu. Satu lah. Macam tu lah. Kita bilas sabun sunlight. Nak detail pakai blue gigi. Sebab aku nak buat video gambar, aku buat simple je lah. Jadi balik basuh, bukan balik, tinggal balik tandang dekat tepi dinding, tinggal biar garam belum jahanam habis mesin rot semua. So dia balik ni, jangan biar barang mancing kita, jangan biarkan dia. Kita balik, kita buat ajar sikit dengan barang mancing kita ni. Ini lagi semua kita boleh. Hai kau murah dalam mesin mancing. Aku letakkan basuh, tak jaga. Kita menghargai barang mancing kita. Nampak kalau tengok aku punya koleksi beberapa tahun, cuma aku tak tahu lah mesin padu-padu macam Stella lah, nampak kau kan. Tapi jadi hobi sama. Mahal ke murah tu belakang dia. Hobi kita menyatu kan, bukan hobi bermusuhan, berkeroni. Kita sama-sama nak mancing saja. Dengan mancing saja pun kita boleh dapat kawan. Kawan lama, kawan baru. Tak kisah antara kekal dan tak kekal saja. Tu bombok semua. Siap settle. Black yang longgak ni sampai kita bilas balik. Balik semua. Nampak hilang kena sabun. Natang penyok ni aku basuh.
Sebab penyok ni besi, stainless steel. Orang stainless steel tak karat aku basuh. Ni lepas aku basuh ni, aku spray apa WD-40. Nanti esok tak boleh pulas. So benda ni penting juga dengan bagi aku lah. Aku nak jaga tak mau ambil karat. Benda dah kena ayat mesin kan. Orang nak kata apa kata, aku nak jaga barang aku. Kita nak jaga barang ni dah. Okey, siap. Macam tu lah. Balik mancing, basuh orang mancing balik. Lepas ni nak jemuk, buka drag balik. Tapi yang kau buka drag balik, jemuk balik, kering apa semua, rajin-rajin kan. Hampa tahu tak, nak mancing ni, nak beli barang mancing bukannya mudah. Nak kena kumpul duit. Hobi kami, kami tak banyak duit tapi hobi kami mahal. Betul tak? Kalau siapa tahu sila komen. Okey, takat tu je kita punya sedikit perkongsian. Jumpa lagi untuk next episode channel KRIC. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Semoga hampa yang dah subscribe, yang mana duk support aku, dimurahkan rezeki selalu, dirahmati oleh Allah dan diberi kesihatan yang baik. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Fishing